Assalamualaikum. Okay, ni agak tunjuk tuan-tuan. Yang potong-potong tu semua dah siap. Ni besi si channel ni kami buat ada 4 kaki dengan 5 kaki. Jadi yang ni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 batang 8 kaki, 15 batang dan 5 kaki. Ini 5 kaki. 5 kaki kami buat 15 batang. Bawah punya untuk table dengan atap belah kanan dengan belah kiri lah. Yang ni cucuk atap kan. Macam ni. Atap. Yang ni dia 8 tadi. Bagi 2. Tapi bagi 2 ni 4 kaki. Ini yang tapak lah. Yang ni yang tadi 5 kaki tadi. Okay. Jadi jom kita layan pemasangan. Ni paksa buka balik. Sebab tadi dekat sebelah sini dia tak rapat. Tak nak rapat kan. Ni dah rapat kan. Cuba ujung. Santai. Keras macam ni macam keras hati korang. Okey ni rapat ni. Baik. Sekarang 2 rangka dah siap. Rangka macam ni lah. Bentuk H lah. Nampak besi. Kau boleh nak flip kamera lah. Ni H ada 2. Macam ni lah. Satu. Satu lagi 2. Nanti aku update yang pasal apa, rumah atap dia. Rumah pula. Kenapa aku kuda jalan pasang lagi 14 inci 14. Jom. Yang ni kuda 14 inci. Bukan masuk macam ni salah. Masuk dia macam ni. Kita slotkan dekat sini. Dah susah sikit sebab aku sebelah kanan ni. Macam ni. Saya korang akan dapat segitiga bermuda.